Dimaklumkan sungai tak sebesar ini sebelum ini. Tapi disebabkan banjir yang sangat teruk pada kali ini, dia menenggelamkan hampir sebahagian daripada madrasah di sini. Di sini merupakan tempat pesantren yang mana anak-anak mengaji, menghafal Quran dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh lihat daripada bawah ini, boleh anggarkan lebih kurang dalam berapa? Hampir 2 ke 3 meter pasir menimbusi rumah-rumah anak-anak di sini. Kalau boleh lihat di depan sana pun, yang asalnya bangunan 2 tingkat dah jadi 1 tingkat. Pelajar ada 120 orang, semua bangunan habis, kena rosak. Semua tenggelam. Kalau kita tengok bangunan tu telah tenggelam. Kalau kita boleh tengok pokok kelapa tu tenggelam sampai di puncak. Allah Maha Kuasa. InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Ya Allah, berikan pahala atas segala musibah yang kami hadapi dan juga gantikanlah dengan yang lebih baik daripada ini, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan penyumbang yang sangat prihatin terhadap saudara mara kita yang berada di bumi Aceh, khususnya kepada anak-anak kita yang mengaji Quran, yang menghafal Quran ini. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit sumbangan yang kita sampaikan melalui Muslim Camp Malaysia, insya-Allah kita akan laksanakan sebaiknya dan insya-Allah Allah permudahkan. Itu yang paling penting, kita sumbang kepada anak-anak ini ataupun bangsa banjir ini. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan insyaAllah Allah beri lagi segala kebaikan buat diri kita, keluarga kita, dan insyaAllah di padang mahsyar kelak ia akan menjadi saksi yang mana kita telah berbuat baik kepada saudara kita yang disimpah musibah yang sangat dahsyat di Berun ini, lebih dahsyat lagi daripada apa yang berlaku pada tsunami tahun 2014. Muslim Camp Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sepadan bumi Aceh.